Satu alat kecil yang mungkin mampu menyelamatkan nyawa dan barangan berharga anda. So inilah dia GPS tracker ataupun penjejak GPS. Antara yang menarik benda ni, dia ada one click calling device, tak perlu download sebarang apps dan paling penting long battery life. Bateri yang boleh bertahan sampai setahun. Penggunaan dia just menggunakan Apple Find My. Dekat belakang kotak ni ada instruction penggunaan dia dan detail produk ni. Jom kita tengok apa yang ada dalam box ni. Dalam box korang akan dapat satu user manual, GPS tracker dan casing silikon. Saiznya yang kecil sangat senang untuk diselitkan dekat mana sahaja. Cara penggunaan dia mudah je, just hold button on ni sampai keluar bunyi. Korang boleh pakai cover silikon ni untuk protect alat ni ataupun gantung dia sebagai kitchen. Okey, buka aplikasi Apple Find My ni, kemudian tekan button plus ni dan select add other item. Sebelum tu jangan lupa onkan Bluetooth. Dia akan searching sampai detect dia punya tag ni. Okey, kemudian bolehlah letak nama tag ni nak letak apa dan pilihlah emoji yang bersesuaian. Aku nak letakkan dekat kereta, so letaklah emoji kereta. Dia ada bagi sedikit maklumat, korang boleh baca dan tekan agree, kemudian settle. So boleh terus detect GPS tracker ni dekat mana dia berada. Sesuai letak dalam kereta, in case apa-apa terjadi, kita boleh detect dekat mana kereta kita berada. Boleh juga letak dekat dalam beg sekolah anak. So boleh juga detect keberadaan anak kita di mana dia berada jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Menarik kan? Harga dia pun tak sampai RM50 tapi dapat membantu kita dalam situasi yang genting. Macam mana? Kalau berminat dengan GPS tracker ni, macam biasa link aku sediakan dekat bawah ni.